membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 12 Mac 2025. Penyelamat. Markus bab 10 ayat 33 hingga 40. Yesus berkata, "Dengarlah, kita sekarang pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan dikhianati dan diserahkan. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mereka akan mengejeknya, menyebatnya, meludahinya, dan membunuhnya. Pada hari ketiga dia akan bangkit semula." Kemudian Yakobus dan Yohanes berkata kepadanya, "Kurniailah kami duduk di kiri dan kananmu dalam kemuliaanmu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta itu. Sanggupkah kamu minum dari cawan yang kuminum, dan dibaptiskan dengan baptisan yang kuterima?" "Sanggup," jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum dari cawan yang kuminum dan dibaptiskan dengan baptisan yang kuterima. Tetapi untuk duduk di kiri dan kananku bukanlah aku memberikannya, tetapi tempat itu milik mereka yang telah disediakan bagi mereka." Yesus menyelamatkan Yakobus dan Yohanes daripada diri mereka sendiri. Tahukah mereka sebenarnya mereka telah meminta tempat di sebelah Yesus pada penyalibannya dalam permintaan untuk duduk di sisinya dalam kemuliaannya? Yesus tahu. Dia tidak menyindir mereka kerana permintaan mereka yang mementingkan diri, tetapi mengambil kesempatan untuk mengingatkan mereka sekali lagi mengapa dia datang. Demikianlah Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayan tetapi untuk melayan, dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Yesus telah menyelamatkan kita juga. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus memberi kita kehidupan kekal dan damai sejahtera dengan Tuhan. Dia mati dan bangkit semula untuk kita supaya kita akan sentiasa bersama dengannya. Kita berdoa, "Tuhan, biarlah aku bersama denganmu selama-lamanya." Amin.